Okey, bagi ringkasan program Santun Masyarakat Cilik Khalifah Arab adalah untuk menggalakkan kanak-kanak mengenali dan menyebut objek di sekeliling mereka dalam bahasa Arab, terutamanya pada tema rumah, iaitu ruang tamu, dapur, bilik air dan bilik tidur, serta tema botani, iaitu jenis-jenis buahan. Sekaligus ia memperkaya kosakata mereka secara berkesan. Selain itu, ia turut meningkatkan daya tumpuan dan minat kanak-kanak untuk mempelajari bahasa Arab melalui aktiviti yang menyeronokkan dan berunsur Islami. Ia menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Di samping itu juga, program ini berperanan mengeratkan hubungan antara institusi pendidikan dan masyarakat setempat, khususnya tadika, melalui aktiviti perkongsian ilmu dan dakwah bahasa. Seterusnya, ia mewujudkan suasana pembelajaran positif dan menyeluruh. Bagi komuniti sasaran, program Cilik Khalifah Arab ini telah disasarkan kepada kanak-kanak tadika yang berumur antara 4 hingga 6 tahun. Hal ini kerana mereka berada pada peringkat awal perkembangan bahasa dan sangat mudah menerima pembelajaran melalui kaedah yang interaktif serta menyeronokkan, yang mana ia mampu memberikan impak yang berkesan dalam pembelajaran mereka. Melalui program ini, kanak-kanak akan diberikan pendedahan awal terhadap pengenalan objek sekeliling dalam bahasa Arab. Perkara ini dilakukan bagi membantu mereka membina asas kefahaman serta minat terhadap bahasa Arab sejak kecil. Bab kata pepatah, menentu buluh belah dari rebungnya. PSM kumpulan kami berlangsung pada 30 November 2025 melibatkan kerjasama 8 orang peserta. Pada hari pertama iaitu 25 Oktober 2025, kami telah mengadakan perjumpaan pertama melalui Google Meet. Untuk apa? Untuk membincangkan kerangka asas program termasuk pemilihan lokasi, penetapan tarikh dan pembahagian skop kerja. Jadi, pada fasa ini kami juga telah memulakan komunikasi rasmi dengan pihak tadika bagi mendapatkan kebenaran pelaksanaan program. Seterusnya, pada hari kedua iaitu 30 Oktober 2025, kami mengadakan perbincangan lanjut bersama pihak tadika juga melalui Google Meet. Fokus utama kami adalah untuk menyelaraskan objektif dan merangka semula pendekatan pengajaran agar selari dengan standard pembelajaran murid di sana. Dalam masa yang sama, kami bekerjasama menyiapkan kertas kerja dan slide pembentangan secara kolaboratif. Pada hari ketiga pula, iaitu 3 November, kami telah membentangkan kertas kerja program kepada pensyarah penilai. Melalui sesi ini, kami menerima ulasan dan cadangan penambahbaikan yang sangat berguna, khususnya berkaitan penetapan tarikh yang lebih strategik, penyusunan tentatif serta penyediaan modul aktiviti yang lebih terperinci. Baiklah, saya akan menerangkan hari seterusnya iaitu hari keempat bersamaan 4 November 2025. Di sini kami telah menjalankan satu Google Meet bagi membincangkan penambahbaikan program, menyediakan modul pengajaran serta membincangkan tempat dan tarikh pelaksanaan. Selain itu, tempahan makanan, banner, penginapan turut kami bincangkan. Seterusnya pada hari kelima bersamaan 6 November 2025, kami telah menjalankan Google Meet sekali lagi bersama pihak Tadika Fitrah Ihsan bagi membentang modul pengajaran kami yang telah kami siapkan 4 hari bulan tersebut untuk membincangkan perjalanan program Santun Masyarakat. Selain itu, kami turut memberikan pautan maklum balas awal kepada ibu bapa kanak-kanak bagi mengetahui tahap pembelajaran kanak-kanak sebelum program tersebut dijalankan. Itu sahaja, terima kasih. Saya membentangkan perkembangan aktiviti program Santun Masyarakat yang telah dijalankan pada hari ke-6 dan hari ke-7. Hari ke-6, 10 November 2025, satu sesi pembentangan modul pengajaran program Santun Masyarakat telah dilaksanakan. Sesi ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan maklum balas serta pengesahan daripada pihak pensyarah terhadap modul yang telah dibangunkan. Melalui sesi ini, kami berpeluang membentangkan objektif pengajaran, kandungan modul pendekatan yang digunakan serta hasil pembelajaran yang disasarkan. Beberapa cadangan penambahbaikan telah diberikan oleh pensyarah, khususnya dalam aspek kesesuaian aktiviti dengan tahap kanak-kanak serta keberkesanan kaedah penyampaian. Maklum balas ini amat membantu dalam memastikan modul yang dibina lebih tersusun, realistik dan selari dengan matlamat program kali ini. Seterusnya, hari ke-7, 14 November 2025, kami meneruskan dengan pelaksanaan
memberi fokus kepada penyediaan bahan bantu mengajar. Antara bahan yang dihasilkan ialah replika pokok yang memaparkan pelbagai jenis buah-buahan serta replika rumah yang bertujuan untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran lebih konkret dan interaktif. Bahan ini direka bagi membantu kanak-kanak memahami konsep melalui rangsangan, visual dan sentuhan di samping mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Selain itu, kami turut merangka lirik dan menghasilkan lagu pengajaran dan pembelajaran bertemakan rumah dan buah-buahan. Lagu ini digunakan sebagai medium sokongan untuk meningkatkan minat, daya tumpuan serta penglibatan aktif kanak-kanak semasa sesi pembelajaran. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, santai dan mudah difahami. Kesimpulannya, aktiviti pada hari ke-6 dan ke-7 ini sangat penting kerana melibatkan proses pemantapan modul serta menyediakan penyediaan bahan dan kaedah pengajaran yang lebih kreatif. Usaha ini diharapkan dapat menyokong keberkesanan pelaksanaan program Santun Masyarakat iaitu Cilik Khalifah Arabic. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah hari ke-8, 20 November 2025. Slide pembentangan, video muzik berbentuk animasi pembelajaran, e-buku serta set soalan latihan pentaksiran telah disediakan sebagai aktiviti sokongan untuk kanak-kanak. Satu laman web pembelajaran telah dibangunkan mengikut tema pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan bagi memudahkan akses kepada bahan pembelajaran digital. Hari ke-9, 27 November 2025, salinan e-buku telah dicetak dalam bentuk buku fizikal, manakala latihan pentaksiran turut dicetak bagi kegunaan kanak-kanak semasa pelaksanaan program. Video muzik berbentuk animasi pembelajaran telah dimuat naik sebagai bahan sokongan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya pada hari ke-10 iaitu 28 November 2025, semakan menyeluruh telah dijalankan terhadap semua barangan keperluan dan bahan bantu mengajar yang akan digunakan dalam projek Santun Masyarakat Cilik Khalifah Arab. Semakan ini meliputi bahan pengajaran seperti replika rumah, pokok dan buah-buahan serta kelengkapan aktiviti-aktiviti dan pentaksiran lain. Tujuan semakan ini adalah untuk memastikan semua keperluan berada dalam keadaan baik dan mencukupi sekaligus menjamin kelancaran pelaksanaan program pada hari kejadian. Seterusnya pada hari ke-11 iaitu 29 November 2025, pengambilan makanan tempah untuk ahli jawatan kuasa telah dilakukan mengikut perancangan yang ditetapkan bersama caterer. Pada hari yang sama, fasilitator bergerak ke rumah penginapan masing-masing secara berasingan iaitu lelaki dan wanita bagi membuat persiapan akhir sebelum program berlangsung. Selain itu, satu sesi latihan mengajar atau raptai turut dijalankan. Latihan ini bertujuan untuk menyelaras pengisian program, pembahagian tugas fasilitator serta memastikan sesi pengajaran dan aktiviti dapat dijalankan dengan teratur dan berkesan. Melalui raptai ini, sebarang kelemahan dapat dikenal pasti dan diperbaiki lebih awal. Secara keseluruhannya, persiapan pada hari ke-10 dan ke-11 telah berjalan dengan lancar dan terancang sekaligus membantu memastikan projek Santun Masyarakat Cilik Khalifah Arab dapat dilaksanakan dengan jayanya. Pada hari ke-12 iaitu pada 30 November 2025, paginya peserta memulakan perjalanan ke tadika dari rumah penginapan masing-masing bagi melaksanakan program Santun Masyarakat. Sebaik tiba, program dimulakan dengan aktiviti senam aerobik. Diikuti juga dengan sesi ta'aruf dan set induksi bagi menarik perhatian kanak-kanak sebelum diteruskan lagi dengan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Sebaik saja selesai PDP, latihan kefahaman serta aktiviti pentaksiran dijalankan bagi menilai tahap penguasaan kanak-kanak terhadap modul yang diajar. Kemudian, program diteruskan lagi dengan sesi penyerahan sagu hati kepada semua kanak-kanak dan pihak tadika. Sebelum berakhir, program diteruskan dengan sesi fotografi atau sesi bergambar secara beramai-ramai. Kemudian, pautan maklum balas mengenai keberkesanan program telah diedarkan kepada pihak tadika dan juga ibu bapa kepada kanak-kanak bagi mendapatkan penilaian serta cadangan penambahbaikan. Akhir sekali, kesemua peserta berangkat pulang. Berikutnya, pada hari ke-13 iaitu pada tanggal 1 Disember 2025, peserta mengumpul ke semua maklum balas awal dan akhir tentang keberkesanan program Santun Masyarakat iaitu melalui Google Form daripada guru dan ibu bapa. Selain itu, latihan kefahaman kanak-kanak juga telah dinilai bagi mengukur keberkesanan pelaksanaan program Santun Masyarakat ini. Akhir sekali, peserta melengkapkan laporan akhir program Santun Masyarakat.